Aku selalu cakap aku buat semua ni untuk mereka. Tapi kan kenapa setiap kali aku cuba kuat, aku makin jauh. Ayah, petang ni ayah ambil saya tak? Tengok dulu, kalau ayah tak meeting lewat. Ayah selalu sangat me too waktu Ramadan. Kerja ayah memang macam tu, nak buat macam mana? Nanti buka puasa ayah ada tak? InsyaAllah, ayah cuba balik awal. Semalam ayah janji insyaAllah juga. Jangan cakap macam tu. Ayah kan banyak kerja. Saya cuma tanya je Umi. Tak apa, kamu lebih penting, ayah cuba untuk balik awal, okey? Baiklah, saya faham. Yang bukan sekarang. Ya Allah, sakitnya. Kau nampak teruk hari ni. Kau sakit ke? Aku okey je. Kalau okey kau tak pegang dada macam tu, jangan ingat aku tak tahu. Aku kata aku okey lah. Kau ada family bro. Jangan jadi hero sangat. Abang lupa ambil anak lagi. Abang ada urgent meeting tadi. Maaf. Anak tunggu sampai cikgu call saya. Abang tahu tak dia menangis tadi? Abang penat lah sayang. Saya pun penat. Penat urus rumah. Penat jelaskan pada anak kenapa ayahnya kerap tak ada. Jadi sekarang semua salah abang lah. Saya tak salahkan abang. Saya cuma nak abang sedar. Sedar apa lagi sayang? Sedar yang badan abang pun dah tak macam dulu. Saya nampak abang kerap sangat sesak nafas. Awak jangan buat cerita lah. Abang ni sihat je. Saya tak buat cerita. Saya nampak. Saya takut jadi apa-apa dekat abang tu je. Abang masih boleh bertahan selagi terdaya. InsyaAllah.